Halo, Assalamualaikum. Salam. Encik Azaman. Saya Amy dari jahitan. Ya. Saya nak sampaikan ni pesanan daripada bos saya. Ya. Yang baju yang kain oren tu Tak salah. tak siap lagi lah. Kenapa? Seluar dia tu kita orang terpotong pendek lah. Terpotong pendek. Oh, Kau nak boleh terpotong pendek. Allah, dia macam silap bajet. Itulah Macam mana pula tu? Memang nak semua colour tu sama. Sebab saya boleh buat tu colour tu sama. Sebab masalah memang kalau abang pakai memang teruk lah nampaknya. Sebab dia macam dah singkat sampai lutut. Habis macam mana? Dia orang nak bagi duit lah ni. Nak cakap tu saya tak berani nak cakap lah nanti. Macam mana pula tu? Ada seluar lain nak, seluar oren bang. Tahu lain. Abang jangan ketawa bang. Tu nak buat apa lagi? Macam-macam lah kau orang ni. Kalau nak raya pula terpotong pula pendek. Masya Allah. Tak apalah abang. Abang saya cadangkan itu je. Kalau nak pakai yang oren, baju dengan seluar oren mana-mana. Kalau tak ada pun track shoot. Ya ke? Tak apalah, nanti saya jumpa. Track bottom oren. Track bottom oren ada. Oh, track bottom boleh? Orang ni jadi nak meraya pula pakai kena pakai baju track bottom pula. Pandai lah orang. Tak, saya just sebab apa tahu track bottom oren. Bukan orang perasan, bukan kalau pakai dengan samping. Ya ke? Yang tak tahulah saya. Bukan track bottom. Kau pandai, kau jangan saja-saja anak buat saja satu tensan saya pergi. Tak ada bang, tak ada. Sekarang ni kau jangan setan, kau nak sepotong. Tak, sekarang ni zaman serba moden, orang dah tak kisah dah. Fashion sekarang ni campur-campur. Kalau abang pakai raya nanti abang pakai baju Melayu, bawah pakai track bottom, nampak semangat kesukanan. Satu Malaysia. Hilang akal. Waktu Melayu setiap tahun nanti dia punya sesuatu dah campur masak. Saya bottom nak kau pakai. Kena. Itu orang kebiasaan namanya. Kenapa abang? Abang, lepas tu kan, kalau tetamu datang, abang hidangkan air oren. Macam-macam orang pandai. Abang ni ketawa je, abang memang tak marah. Baguslah isteri abang dapat abang yang penyabar macam ni. Apa? Abang kau nak potong saya pendek. Kaya Cina lah. Pakai Melayu pakai saya pendek. tak apalah abang. Kalau abang sporting macam ni, saya pun suka. Saya pun tak kena marah dengan bos. Tapi jangan lupa fashion kita tahun ni baju Melayu dan track bottom, okey? Kalau abang setuju, abang datang ambil ya. Kita jumpa. Datang. Jumpa hari nanti. Abang datang dekat, jangan datang dekat kedai kita orang. Abang datang je kat ni. Mana? Kat Konti Hot FM. Hot FM? Hot FM mana? Ini Faizal Ismail bang. Faizal Ismail? Ya bang. Abang Azaman. Ya saya. Amy nak bagi tahu abang baru saja terkena. Ya. Penggalan hangit. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Boleh cakap dengan Cik Zudin ke ni? Cikgu Zudin, aku tengah ada kerja ni. Siapa ni tiba-tiba call ni? Dia macam ni cikgu. Saya daripada cepat sikit, aku cepat ni. Okey, saya daripada nak beritahu ni yang bawa loan Cik Izzuddin tu tak lulus tu. Kenapa? Buat loan tu. Kenapa tak boleh? Sebab tak lulus lah. Sebab dia punya dokumen tak strong Cik Izzuddin. Apa yang
tak strongnya. I gaji 3,000. Takkan tak lepas kot. Okey, I okey, tak ada okey. tanggungan pun. I bukan ada anak ke apa. Okey, Cik Izzuddin, boleh tarik nafas dulu. I tak boleh tahu. I Okey. stres kalau dengar benda-benda macam ni. Sabar Cik Izzuddin ya. Sebabnya Cik Izzuddin baru-baru ni pernah buat loan kan? Tak adalah loan. I buat kat kredit je. Kredit. Lepas tu I ada satu kes tu I tak sempat nak bayarkan. Tapi kenapa loan ni? I tak suka lah macam ni. Tak masalah tak sekarang ni. boleh ke you luluskan apa-apa ke? Kita di sini nak selesaikan masalah Cik Izzuddin. I tak boleh. You jangan cakap banyak, okay? I kenapa loan I tak lulus? Dah, masalah sekarang ni dokumen Encik I Izzuddin tengah drive ni tahu. I tengah drive. Nanti tiba-tiba I accident ke apa? I dalam I punya insurans body I tak bayar. Lepas tu I punya road tax pun mati. So I tak boleh. Inilah masalah Cik Izzuddin. Masalah Cik Izzuddin sekarang ni, Cik Izzuddin tak bayar. Maka Cik Izzuddin punya nama blacklist. Kenapa Cik Izzuddin nak marah-marah saya dengan tiba-tiba Oh my gosh, Saya OMG, telefon Cik Izzuddin. OMG, please. Saya telefon Cik Izzuddin ni dengan Okay, penuh you boleh hormat cakap Cik Izzuddin. takkan reason I tak bayar ke apa, I dah tak lulus. Sebab Cik Izzuddin ada sangkut dengan kad kredit. Okey. Okay, sekarang ni apa yang perlu I buat? I tak boleh, I tengah drive, I berhenti dekat tepi ni. Cik Izzuddin. What the fish? Okey, masalah sekarang ni yang Cik Izzuddin nak marah-marah saya ni kenapa? I nak kahwin tau. Okey. I buat loan, I nak kahwin. I dah tempah semua. Okey. Okay? Kenapa loan tak lulus? You tak faham ke hati seorang pengantin? Ya Cik Izzuddin. You jangan nak gelakkan I. Okay? Tak. I lelaki. Saya I tak nak gelak, Cik cakap. Izzuddin. Saya tak gelak. Saya sesama Cik Izzuddin. Saya sesama. Okay. Apa you nak cakap sekarang ni? Okay, I dengar. Okey. Masalah sekarang ni Cik Izzuddin nak marah-marah saya ni kenapa? I bukan nak marahkan you. You tahu tak masalah perasaan sekarang ni- seorang pengantin bila Itu bila Cik Izzuddin lu tak dapat. Sabar Cik Izzuddin. Sabar. Cik Izzuddin bawa sabar, bawa relax, bawa tenang. Cuba Cik Izzuddin tarik nafas. Okay. Hembus. Bos. Tarik. Okay. Hembus. Kenapa ni? I biasa buat. Tak, Cik Kenapa Izzuddin. nak? Ya, saya tahu masalah Cik Izzuddin memang banyak masalah sekarang ni. Okay, I stress. Tak perlulah Cik Izzuddin nak marah-marah saya. Saya cakap baik-baik dengan Cik Izzuddin kan. I nak kahwin. What the fish? Bulan 5 je I nak kahwin. Tak lama lagi. Okey, So tiba-tiba I punya loan tak dapat macam ni. You tak perasaan I. Oh my gosh. Cik Izzuddin. I Sabar. I kalau I nak buka baju. Jangan buka baju Cik Izzuddin. I panas. You faham tak? Bila panas saya sudah buka baju. Betul. Oh my gosh. What the fish? Saya pun tengah panas Cik Izzuddin sekarang ni. Cik Izzuddin. Okay. Saya pun tengah panas juga dengan Cik Izzuddin ni. Ya, apa kaitan panasnya dengan I? Yelah, sebab saya bukan daripada bank. Habis tu daripada mana? Daripada jail? Daripada penjara? Bukan. Daripada mana? Cik Izzuddin dengar dulu. Saya daripada Hot FM. What? Crazy! Cik Izzuddin. Beginilah. Itu apa? Busy Ya, saya busy. What the gosh you? Maafkan saya Cik Izzuddin, maafkan saya. Benci lah macam ni. I call you back. Cik Izzuddin. Ya. Saya cuma nak beritahu ni Jan, Cik Izzuddin dah terkena. Panggil angin. Aku dah tahu dah. Benci lah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh cakap dengan Cik Azhar? Ya, saya. Cik Azhar, nama saya Dr. Wahab. Ya. Saya telefon daripada klinik. Oh. Okey, akak awak Ashika, Aha. dia ada bagi tahu saya yang awak ada masalah bisul, betul ya? Betul. Masalah bisul kat mana tu, Cik? Dekat ketiak ni. Dekat ketiak kanan ke ketiak kiri? Ketiak kanan ni. Lama dah ada masalah tu? Lama dah ni. Tahu tak apa punca masalah sakit bisul di ketiak tu, Cik? Tak tahu pula saya. Kenapa tu Sekarang dia macam mana? Dia ada nanah ke apa ke? Ada darah ke? tu lah dia dah tu lah sakit lah ni. Habis ketiak awak memang tak boleh bergerak lah?
Oh, tak boleh. Saya nak kadang kepit orang dah susah dah ni. Oh, saya dapat rasa. Macam ni Cik Azhar. Minta maaf saya tanya Ya, boleh. Okey, ketiak awak ada bulu tak? Ada lah. Ada bulu. Dekat bahagian bisul tu memang betul-betul dekat bahagian bulu ke atau macam mana? Dia kena juga tu. Dia kena juga itulah masalahnya tu. Kita takut ada kuman lah dekat bulu-bulu ketiak awak tu. Oh, ya doktor Ya. Oh, habis saya nak buat macam mana ni doktor? Okey, awak ada shaver tak sekarang? Ada. Okey, boleh dapatkan tak shaver tu? Boleh ambil tak kejap? Sekejap Baik. Okey dah. Baik, awak dah buka baju belum? Dah. Okey, macam ni. Pertama sekali apa yang saya suruh awak lakukan, Ya doktor. awak shave bulu ketiak awak. Oh, saya shave Ya. Ni kalau saya shave ni kena pula kat bisul ni. Okey, cuba elakkan daripada terkena bisul sebab takut dia meletup. Ya. Okey, saya cuba Sekarang. Oh, Cik Azhar, saya tak dengar. Saya takut awak tipu saya. tak dengar. Boleh tak awak letak telefon tu dekat ketiak awak sambil awak shave? Oh, okey. Dengar. Dah shave dah? Saya dah shave dah ni. Licin tak? Licin ni, sakit ni. Ya. Tahan sikit. Kasih kemas sikit, Cik Azhar. Kemas sikit Oh. Tahan Okey. sikit. Sakit? Okey. Sakit. Sakit ni doktor. Sekarang ni ambil shave tu. Ya. Awak shave ketiak belah kiri pula. Dah, kenapa pula ni doktor? Okey, kalau awak nak tahu mengikut saintifik bulu ketiak kanan dengan bulu ketiak kiri dia ada hubungan. So kalau kuman tu kemungkinan besar dia akan ada efek juga. So kalaulah ada masalah dengan ketiak, kita kena shave kedua-dua bahagian lah, kanan dan juga bahagian kiri. Macam je bunyi dia ni. Kita cuba. Awak jangan bimbang lah sebab bulu ketiak tu akan timbul balik lah. Okey. Okey. Saya shave Saya rasa yang ni cepat sikit kot. Okey dah. Tujuan saya call ni untuk saya ajar awak shave ketiak saja. Itu aja. Ya, saya. Habis bisul saya ni apa cerita ni? Bisul awak insya-Allah dia akan baik dan awak boleh dapatkan di rawatan klinik yang berdekatan lah sebab dalam telefon saya tak boleh nak ajar Cik Azhar. Awak ni doktor betul ke? Betul main ni. Betul. Dia tadi buat panjang sembang-sembang saya ni dah sakit ni, bisul kat ketiak ni. Tapi dah lapang kan sekarang? Lapang apa? Yelah dah tak ada bulu ketiak yang lapang ni. Awak ni. Saya minta maaf Cik Azhar, itu memang dia punya cara sebenarnya. Betul-betul lah dia ni. Siapa ni? Saya doktor Cik Azhar. Awak ni doktor apa ni? Hello, Assalamualaikum. Salam. Ni Am ke? Ya, saya Am. Ni Abang Man Misai. Abang Man. Yang dekat kolam mancing Ahlok. Okey, ya bang. Macam mana bang nombor telefon saya ni bang? Semalam ada awak bagi. Oh, saya pun lupa abang. Nak cakap sikit lah. Okey, semalam kan kita mancing sama-sama. Lepas tu betul, awak betul, dapat ikan patin. Ya. Okey, jadi masa awak tengah tarik joran tu, awak punya tali tangsi tu kan berbelit dengan tali tangsi saya. Okey. Yalah, kan saya ke tepi ke kanan. Ke kanan sebelah macam abang. Betul. Saya suruh abang angkat. Betul. Okey, semalam dah settle. Kita dah dapat patin 5 kilo lebih. Lepas tu saya bagi awak patin tu walaupun dah berbelit kat tali pancing saya. Tapi tiba-tiba saya bangun pagi ni, saya rasa macam tak puas hati pula lah. Tak, macam ni bang. Sekarang masalah dia, kan pancing kan saya dapat dulu. Saya tarik. Lepas tu kan saya cakap ke kanan-kanan. Yang lain semua dah angkat tali. Abang masa tu abang tak angkat pancing. Tapi memang ikan tu memang ni makan kat mata kail saya. Abang pun nampak. Ya, memang betul. Saya baru terfikir pagi tadi. Sepatutnya saya punya ikan tu. Benda ni dah semalam bang. Ikan tu pun saya pun dah bagi orang bang. Yelah kalau Tak. Awak dengar sini. Awak faham tak? Ya, Bila bang. awak dapat ikan patin yang awak kena mata kail awak, kenapa ikan patin tu boleh lari dekat tali tangsi saya? Sedangkan kolam tu luas tau, Am. abang tak boleh lah cakap macam tu, benda ikan dah tak ada dah bang. Abang tempah tau mata kail tu. Bila berbelit tu dah terjatuh kat dalam kolam, kos abang lebih kurang 500 lebih benda tu. Tak boleh macam ni bang. Bila abang bangun pagi tadi, abang tu rasa tak puas hati lah sebab ikan tu 5 kilo lebih. Patutnya abang boleh cakap kita bagi 2 ikan tu semalam.
Tak, abang bagi pada saya ambil lah bang. Benda tu memang dah tahu kan. Orang semua nampak, bukan abang seorang tu. Member saya pun nampak memang satu okey, kalau katakan saya bang. okey, kalau awak claim paten tu awak punya, okey, kita mancing kat kolam siapa? Kolam Alok. Kolam Alok, jadi Alok punya. Okey, saya boleh respect abang lagi bang. Tapi kau dah sampai ikan bang, pasal ikan je bang. Abang baru mancing kolam ke saya tanya bang? Abang kau dah sampai sebut ni nak. Awak marah saya pula. Tak, saya tak puas hati dengan abang ni. Hello, Assalamualaikum. Apa masalah bang? Assalamualaikum Encik Am. Encik Am. Waalaikumsalam. Saya Rosli, anak guam saya ni datang pagi tadi cerita pasal memancing. Dia cerita apa dengan Encik sekarang ni? Okey, dia cerita macam gini. Dia kata dia dapat ikan semalam, tapi ikannya bercampur dengan awak punya mata kail. Kalau mengikut katakan, kalau awak memancing dapat pada ikan yang sama, siapa yang dapat dulu dia punya ikan? Habis saya dapat dulu kan? Macam mana awak nak buktikan awak dapat dulu? Saya ada saksi lah. Saya boleh panggil kawan saya lah. Sedangkan ikan makan dalam air, macam mana awak nak nampak? Kawan memang awak ikan tu makan air. Tapi Encik tahu tak, mata tu kail tu mata kail saya. Saya kenal mata kail saya. Yang abang tu semalam tu tak ada cerita apa-apa. Dia kata okey, kau ambil lah ikan ni. Apa lah ini hari jadi hal pula? Apa cerita ni Encik? Kalau siapa nak report, siapa nak lawyer, apa cerita ni? Bila anak pasal guam ikan jadi ya betul. Bila anak guam datang dengan saya sebagai peguam, saya kena ambil tindakan lah. Kan betul tak? Tak tindakan apa? Saya boleh hormatkan orang lagi lah. Okey, sekejap. Jangan hilangkan mood saya lah pagi ni. Saya banyak kerja lah. Jadi macam inilah saya nak Abang, apa cerita ni bang? Tak, sekarang macam gini. Saya senang je Abang sampai tenang lah macam ni sampai apa hal? Kejap, macam ni. Saya nak tuntut RM10,000. Sabar, biar Tuan kena berbiak Bagi ni saya, tuan. awak ada saksi Am. Boleh tak saya dapat nama butiran dia untuk saya telefon dan saya tanya? Kawan saya pun kat sana. Saya nombor telefon pun saya tak ingat lah. Dah tukar kawan mancing lah ni Cik. Alamak, macam apa mana ni, Cik? Cik? Alah, dia bohong lah tu. Dia bohong. Saya kenal tu pun semalam Cik tu. Awak apa kenal hal semalam? dia mancing pasal apa? Sebab dia dah labur pada saya untuk buat cerita ni dalam mahkamah lah. Mungkin dia tak puas hati ikan patin tu betul-betul dia hendak. Cik tahu tak? Okey, saya dah berapa tahun mancing kolam Cik. Tak pernah ada hal macam ni lah Cik. Tahu tak? Pasal ikan patin macam tu. Kalau dia nak sebelah saya boleh bagilah. Okey, macam gini. Kenapa dah saya buat balik, saya dah bagi orang lepas tu nak buat hal. Okey, sebab macam Cik, gini. siapa cerita? Kau diam boleh tak? Okey, macam gini. Kalau bro. Kau lah sekarang. Okey, macam gini. Kalau patin tu dah naik ke darat, tu dah jadi patin tempoyak, aku tak kisah tau. Kau jangan nak bergurau lah. Tak ada masa nak bergurau lah. Dah gini. Bapak macam ni lah. Encik, gini Encik Am. Aku tak hormat kau lah. Encik Am bercakap dengan saya. Aku tunggu kolam bila? Encik Am. Aku tak tahu. Okey, hari ni kau tunggu kolam. Encik Am, sabar. Encik Am ada lagi ikan patin tu, kita nak selesaikan ni. Dah tak ada dah. Orang tu pun nak makan yang saya tak tahu lah. Apa? Okey. Dah semalam ni hal. Joran ada joran? Joran memang ada lah. Okey, kalau joran ada, Saya dah ngajar Encik ni sebab saya... tak apa saya tak kisah. Tak apa saya tak kisah. Kalau joran ada, awak bawa joran awak datang sini, jumpa dengan anak guam saya, kita settlekan lah. Boleh? Nak buat kat mana tu? Buat dekat Hot FM. Tahu? Tahu dia terkedu? Jap. Syarul eh? Syarul. Siap kau. Ya, kau tahu tak? Kau balik aku tunggu kau kat hari hitam. Kau tak sampai keluar aku tibai. Am. Terkena perkalian hangat. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ni Abang Aziz ke? Abang Aziz. Kita daripada Rusdan Catering. Ada pohon dia. Mana tu? Okey. Gini, kita nak cek balik boleh Abang Okey. Abang tepah untuk berapa ratus orang tu? 350. 350 orang deh. Okey. Awak ada boleh ke? Okey, ya. Ayam tu apa panggil Abang nak untuk ayam merah ke? Ayam merah. Ayam gula bedah. Ayam gula bedah tu. Okey. Sekali ada 350 orang tak? Okey, tak ada masalah. Sedap tu, sedap. Beres, tak ada masalah. Gini Abang naknya satu jung deh. Satu jung satu ni. Okey, gini beres. Kita tak ada masalah, cuma ada sikit je ni aku tak belakang masalah semua. Gini betul dengan lo ni ramai orang duk tepuh dengan kita. Lepas tu pula Abang mari hari tu nak apa panggil sutuk benar, tapi tak ada masalah, kita boleh ganti Okey, gini. Daging tu habis dah untuk bagi daging sebab stok kita. Daging gula daging mana? Mah habis. Tak apalah gini. Kita tu kita nak kabel ni. Okey. Ayam tu tak boleh nak wui dalam 350 ni. Maksudnya dalam 50 orang boleh ayam. Mari 300 orang nak makan guli. Ni, hak 300 orang ni kita ganti dengan sarding.
Dah adik anak aku boleh masuk depan kering. Dan sungguhnya pasal tak ada gapo pasal sarding ni, harga tu kita boleh kurang sikit. Tapi ganti Adik dengan kau adik aku adik kambing. sarding ke? Adik kami nak kelah kau. Aku kelah ada hotel kau ni. Tak ada abang pasal gini. Pasal abang tepuh dah. Kalau abang nak batal pun memang tak nak batal semula kita. Tapi kita terpaksa ganti dengan sarding. Dah deposit aku ni tu dah deposit tu. Orang deposit mula dah tak ada ya. Tak boleh pasal kita siap sedia dah kita beli dah sarding lah ni. Tadi tu pun nak makan apa mung aku nak gola ni baju orang manggil gapo dekat gapo buat ni. Bukan nak kelah ni. Ya kita faham tapi masalah lah ni kita minta maaf. Daging tu memang habis. Tapi kita ganti dengan sarding. Tapi harga tu boleh kurang sikit Ya aku saja aku tak say bukan kelah ni. Bukan kelah bukan masuk hotel kelah hotel. Ikan sarding ni orang bagi musim banjir. Ni bukan banjir kemarai pun tak ada rumah aku ni. Kalau musim banjir tak apalah nak bagi sarding. Orang ajak orang nanti tu okey ke mau lakon ni aku panggil ni. Bukan sesek budak-budak kapur saja ni. Orang macam-macam orang aku panggil ni. Okey, lah ni kita nak tanya abang nak ke tak sih? Tak sih. Okey, betul-betul abang tak sih ni? Tak sih biarlah. Aku cari daging pok lah payah saja tak. Tak sangat ya. Okey, kalau abang tak sih, abang kena oyak dalam Hot FM Kelantan. Apa pula? Pasal lo ni abang kena kena. Apa kena kau beri? Aku tepuh dengan sedia kata ring muka Hot FM. Dah lah memang abang kena kena dan jalan macam kena kena. Kenapa dia kena aku pula ni? Awak kena abangnya bini abang sendiri. Hak mana pula? Bini apa awak kena aku ni? Tak tahu apa orang bini abang. Jangan lupa dia dia pula. Dia aku. Dia radio kan ni kau. Radio Hot FM lah ni bang. Rakyat. Budak ni aku ada ni aku dah mu ni. Masih jerumeh budak ni. Jerumeh pakcik ni. Halo, apa ni? Nak tanya apa botol air mah kita? Apa dia botolnya? Demo botolnya. Bila? Demo kan tak molek demo pergi botol rumah air mah kawan-kawan nak ambil buah payah ni. Mana? Bangun cica. Apa dia Demo jangan buat ingat gitulah. Bukan kita beri botol. Demo dah naik motor LC warna merah. Ingat orang tak tahu. Mana so? Kawan abang mak. Demo jangan buat mentok gitu. Botol air mah orang tak tanya kebenaran gapo dulu. Beri botol saya. Bukan motor saya. Bukan kita motor je. Saya cek air makcik. Motor apa kita ni abang mak? Demo pergi botol air mah kita tak royak sepatu. Kita nak kerja payah. Bukan kita botol kita cek air. Demo naik motor LC warna merah. LC merah lain je motornya. Bukan saya je motor lain je motor makcik. Demo dah. Dia win nama telefon demo. Tanya demo. Kita telefon demo tanya. Bukan kita cek air makcik. Tak kira cek air kau gap. Kita cek air makcik boleh pergi jabat tanya. Kita cek air. Kita bukan bagian motor. Dah Sani pagi kita tanya siapa botol air. Demo tu win nama demo. Kau telefon lah demo. Orang kita ni cek air makcik tak makcik kita jabat tak percaya kan. Kita ada jabat. Tak boleh buat gitu awal. Kau cina bewah hari ni payuh. Tak ada air ni. Potong gitu tak royak sepatu. Bukan kita makcik sungguh lah makcik. Bukan kita motor sopa. Kita buat ni sopa. Bukan kita motor. Demo dah. Demo ni win nama demo ni nak ke mana? Kita berjabat. Bangun cicak. Bangun cicak ni kita baca buku dia tu. Dia win nama kita tu. Kita cek air. Dia win nama kita cek air makciknya. Kita tanya dah. Moci apa kita abang mak? Mana abang mak Demo tu win nombor demo. Kau telefon demo nak tanya. Bapa lah ni. Potong air tak royak. Mana tahu tak ada apa lah. Tak boleh buat tak ada apa gitu. Awal demo kena tanggungjawab. Orang nak bewah payah. Makcik, sorry lagi potong muka kita. Potong makcik. Demo dah. Naik motor warna merah dia kata. Kau telefon demo ni. Kau nak tuju demo. Naik motor warna merah ni. Benar kita. Benar kita motor merah. Tapi kita cek air bukan motor. Lepas tu dah ke mana? Tu tak tahu. Macam dah pergi jabat. Tanya je motor apa dia. Macam tahu je motor apa dia. Demo dah. Demo tu kau tanya dah. Orang air win nama telefon demo tu tanya demo. Lepas tu dah ke mana kira nak sambung klik ni? Macam-macam nak pergi jabat. Nak pergi jabat ke mana? Awak nak tubik pun payah ni. Tahu macam nak saya tak boleh kata gapo lah makcik. Makcik kena pergi jabat lah kira lagu mana. Demo tak boleh lepas lagu tu. Demo kena tanggungjawab lah benda-benda lagu ni. Nanya kat orang. Masalah bukan saya makcik. Orang motornya. Orang lain. Sungguh saya nak lihat. Kalau kita buat salah. Kita tak akan ngaku dah nak ayat bui demo. Saya tak buat.
Bukan saya motor, saya berani lah motor. Support saya gitu lah. Bukan saya motor, dia lain motor. Dia tak boleh lawan gitu. Kena royak sepatah dulu. Nak So, foto. Haji Lan ni. Ha. Lan ni kerja saya. Saya cek air. Bukan saya kerja motor. Saya cek air. Saya cek air dengan orang ni. WB ke orang ni. Pocik tanya dah demo tu siapa hang je motor, siapa hang cicik adik kata win nombor demo ni. Pocik telefon ke dia diri lah kata. Awi nombor saya. Saya tak ada tergapung. Moci nak dijabat lah. Demo tak lepas tangan lagu tu. Nyanyo kau orang tua. Sungguh moci. Bukan kita motor. Kita minta maaf banyak kalau kita motor. Bukan kita motor moci. Salahnya. Baca ni buat lagu mana ni? Aku tak boleh kata gapo saya. Moci nak dijabat. Tanya lah. Lagu mana? Lolo jadi satu kerja pula orang nak main ngatang natu sementara lagi. Ya lah. Macam salah kita nanya lah. Kita masih salah. Kita kerja dengan orang juga. Kita bukan bahagia tu. Oh, lo gini lah demo mari rumah kita mata. Boleh? Lalu kita duk macet ni moci. Sani royak duk jabat ni royak duk macet. No. Kita duk jabat. Memang sana kita duk jabat tapi kena atas bahagia. Bos pergi atas bahagia nak pergi atas bahagia. Sani royak duduk di pejabat kena pergi atas bahagia. Demo nak lepas demo pun agak-agak nyanyo kau orang tua. Demo kena fikir berasa orang tua. Semua moci saya tak lagu apa moci. Demo kena fikir. Dengar demo kena fikir berasa orang tua. Orang nak ingatan natu ke apa demo tak fikir. Hak tu hak buat kita berasa skok sebut berasa panas oleh perut ni. Rakyat boleh demo. Bukan saya motor moci saya tak maaf lah moci. Gini lawan mudah lawan mari kat kita semeta. Minta tolong semeta je boleh. Lalu moci saya duduk di macet ni moci. Gini balik macet singgah di Jabat Hot FM Kelantan. Hello Kelantan? Hot FM Kelantan. Oh saya kata. Mana dia? Tak ada apa. Nak singgah. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dapat nombor awak ni daripada dalam handphone mak saya. Kenapa? Okey, sekarang macam ni. Nazmi ni selalu kacau mak saya. Saya nak tahu siapa Nazmi. Ni nombor siapa? Tak, saya tak kenal. Awak tak kenal siapa Nazmi. Macam mana nombor awak boleh ada dalam handphone mak saya? Mana saya tahu? Saya harap awak boleh tolong saya lah. Betul saya tak tahu. Sumpah saya tak tahu. Sorry lah, awak jangan marah saya. Saya buat ni semua ni sebab saya abang sulung. Saya ada 5 adik-beradik lagi kat belakang saya. Awak tolong saya. Awak jangan macam gini. Kau dah tahu belum siapa Nazmi? Dia bawa tak kenal siapa Nazmi? Nah, dek, siapa nama awak tadi? Saya tak marah awak tau. Saya nak bincang dengan awak. Saya harap awak boleh tolong saya lah. Ya. Saya tahu, saya faham. Awak faham dengan perasaan kan? Ya, saya faham. Kau lembut sangat. Mak sini aku cakap. Hello. Sekarang ni mak saya bermesej dengan Nazmi ni. Saya nak tahu siapa Nazmi ni. Saya dah cakap tadi dekat abang awak. Saya tak tahu dan saya baru je pakai nombor ni. Tolonglah jangan marah-marah saya macam ni. Bukan. Kita nak tahu laki tu apa hubungan dia dengan awak sekarang ni. Kenapa awak yang angkat? Bukan laki tu. Ya Allah ya Tuhanku. Saya tak tahu. Saya dah cakap saya tak tahu. Jujur je siapa Nazmi. Kalau awak boleh bagi tahu kita. Okey macam ni lah. Siapa nama tadi? Mia. Kalau awak boleh tolong kita orang, awak dah selamatkan ahli keluarga tau. Awak selamatkan satu keluarga. Kita orang sekarang akan bergaduh dengan mak saya akan cuba tolong. InsyaAllah. Saya dah cakap tadi dekat abang awak. Abang saya tahu apa. Aku cuba kan. Tak boleh macam ni lah weh. Sekarang orang naik lemak. Bila kita lembut-lembut macam gitu. Sekarang ni Mira bagi tahu siapa Nazmi ni. Ya Allah ya Tuhanku. Saya dah cakap kan tadi. Kenapa macam ni? Saya tanya awak siapa Nazmi. Saya minta tolong tu je. Saya sayang keluarga saya tau. Ya Allah ya Tuhanku. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Dia tanya siapa pula ni? Saya kakak kepada awak yang cakap tadi. Kalau awak kakak kepada yang cakap tadi, siapa Nazmi yang kacau mak kita orang? Siapa? Nazmi mana awak cakap ni? Awak tanya Hakim mana? Nama perempuan ni, nama awak Amira Nazmi, betul kan? Ya. Nazmi ni ayah awak ke? Ya. Kenapa awak cakap awak tak kenal? Masalahnya tiba-tiba awak saya kenapa? Dengan sini kerana saya dengan adik saya Amira Nazmi tak tahu apa-apa yang berlaku sebenarnya. So bagi penjelasan pada saya and then awak boleh cakap daripada awal sebenarnya bagi tahu saya apa yang berlaku and then macam ni lah. Sis, sekarang ni satu benda je saya boleh cakap. Satu ayat je. Nazmi kacau mak kita orang. Siapa nama mak awak? Nama mak saya Tun Nadia. So apa yang Nazmi tu dah buat? Apa yang saya dah buat? Sebab saya kalau saya bacakan mesej bukan apa yang Nazmi tu hantar dekat mak saya. Awak nak dengar? Hello, boleh tak saya cakap dengan adik awak tadi? Tak, adik saya tengah menangis. Sebab apa yang sebenarnya berlaku ni? Sebab dia sendiri tak tahu apa-apa. Sekarang ni awak buat loudspeaker biar kita bercakap dengan dua-dua. Senang. Okey, sekejap. Hello, Amira. Saya bacakan mesej bapa awak, Mira. Li, kau baca mesej tu Li? Mira, hello. Okey, sekarang saya bacakan mesej bapa awak Ya, saya nak cakap baik-baik ni. Mira, awak tolong dengar. Mira dan kakaknya, awak telah terkena panggilan hangit. Kau nak buat kat bapak kau cakap kau ada boyfriend nak kahwin kan? Aku buat pula bapak kau pula ada girlfriend. Oh my god. Nangis kau. Gila glamour nama mak tu Nadia. Punya kerja
ni? Awak suka kenalkan bapak awak. Konon-konon awak nak tunang. Konon-konon nak tengok sejauh mana bapak awak kenal awak. Jadi kita try sejauh mana awak kenal bapak awak. Oh my God. Okey, Amira Nazmi. Ya, saya. Ajak Haziq kat sini nak bagi tahu yang awak dah terkena. Yes! Hello. Hello, ni Puan Nina Mariana ke? Ya Allah, baru ni saya dapat bercakap dengan awak. Lama betul saya nak call awak tau. Siapa ni? Ni Ari lah. Ari, jiran awak Ari. Tak kenal lah. Tak kenal tak apa. Sekarang ni sampai hati awak dah langgar kucing saya, awak tak nak mengaku. Asal nak marah-marah pula? Cakap elok-elok nak marah-marah pula. Sebab kau dah langgar kucing aku. Mati pula tu. Memang tak langgar pun. Nak cakap macam mana? Jangan nak tipu lah. Takkan nak tipu lagi. Mati tau kucing tu. Dah tanam. Dah tanam dah. Awak yang tanam? Tak, mak yang tanam. Asal ketawa-ketawa? Habis, tak, dah mati. Nak buat macam mana? Tak kena ganti balik. Ni macam mana ni? Awak mengaku ke tak? Tadi cakap tak langgar, ni langgar. Lepas tu cakap dah tanam. Lepas tu tanya, mana satu ni awak ni? Kuning lah, tak tahu nak jawab. Baik, cakap dengan saya terus Tak terang. tak ngaku. Tu bukan kucing awak lah. Bukan, tu kucing orang lain. Awak kerja cikgu kan? Bukan. Betul tak? Ini ke contoh kalau dah buat tak nak mengaku salah? Mulut tak boleh jaga ke? Tak ada, betul lah. Dah lah kucing kesayangan saya. Saya jaga dia daripada kecil. Lepas tu mati awak tak bagi tahu. Paling tak awak bagi tahu saya, tak adalah saya marah sangat. Kita hidup berjiran, jiran bermuafakat. Habis nak kena ganti ke? Memang ya, saya dah langgar. Terlanggar. Perasan. La ilaha illallah, baru mengaku cikgu. Saya marah sangat sebab cikgu tak mengaku sekarang, baru cikgu mengaku. Sedih lah saya cikgu. Tak perasan. Nak pergi kedai. Ya, saya tak kisahlah cikgu tak perasan. Tapi cikgu cakap lah dengan saya, ni pemilik kucing tu. Alah, bukannya mati pun kucing kau tu. Mati aku ganti 10. Ini hak saya untuk menjaga kucing tersebut. Suka hati saya lah nak sedih ke tak nak sedih. Tapi yang saya sedih, perangai awak macam ni. Dah buat tak nak mengaku, berdolak dalik lagi. Malu tahu tak? Malu. Di mulut kau tak jaga. Apa mulut-mulut? Alah. Sekarang dah langgar kucing orang, buat tak tahu. Lepas tu tak ada sikap bertanggungjawab. Dah tanam dia bertanggungjawab lah. Nasib baik tak letak dekat rumah kau kucing tu. Apa kalau dia cakap aku engkau ni contoh ke? Berapa kali saya tekankan Cik Noor, apa saya marah nanti cakap dengan suami. Cik Noor marah je, suami pun tak marah. Awak cakap dengan suami awak cakap sebab memang salah awak kan. Kalau buat salah memang patut kena marah. Mana boleh dibiarkan begitu saja. Awak kalau anak murid buat salah, awak marah juga kan? Mak, cakap. Yelah, salah. Habis tu apa nak buat ni? Dah mengaku salah ni. Habis nak buat macam mana? Takkan nak beli kucing lain. Tak kisah, ganti. Saya nak ganti. Macam kucing tu juga yang awak langgar. Apa? Mana nak cari pula kucing tu dah mati awak lah. Saya tak boleh terima. Awak dah langgar. Tak apa. Jodoh. Banyak duit boleh? Tak ada. Saya tak mau duit. Saya banyak duit lah. Macam mana saya susah hati bila kucing saya mati. Macam tu saya nak susahkan cikgu. Begitu. Cari kucing yang sama dengan kucing saya. Nanti lah tak sempat. Balik sekolah dah lambat. Mana nak cari kucing? Cari kucing tu juga. Macam mana saiz dia, bentuk mata. Sekolah tinggal ayah je nak rehat kat rumah. Mendengar dia betul nak suruh ganti kucing pula. Amboi. Rehat dia yang dia fikir. Kita punya susah hati dia tak fikir langsung. Saat tak kira Ahad ni korbankan cuti cikgu tu. Cari kucing yang sama dengan kucing saya datang rumah. Yelah, kita cari. Janji. InsyaAllah. Janji ditepati. Ingat, tahu tema hari kebangsaan kita? Tahu. Apa? Janji ditepati. Macam tu lah kata Perdana Menteri kita, janji ditepati. Apa nak dia masuk Perdana Menteri pula ni nak tanya pasal kucing, nantilah beli kucing. Betul ni, janji. Cakap, janji ditepati. Aku nak cakap janji ditepati. Mengangnya aku. Orang ni tak kerti bahasa Melayu. Janji ditepati saya reti bahasa Melayu. Janji ditepati. Cakap. Janji ditepati. Macam tu. Lega hati saya. Nanti kita salam Abang Zulkifli bin Muhammad Hamdi ya. Kenal. Memanglah kenal. Dia yang suruh buat panggilan hangit ni. Benci lah. Tak tahu, dah suka, dah dengar. Ini siapa ni? Saya AG. Tak suka.
ingatkan tuan punya kucing. Pakcik mati ingat tuan punya kucing. Mati aku kena ganti kucing pulang. Sudah. Janji ditepati. Kau ajar. Kalian? Siapa yang call? Sekarang ni cik terima panggilan ke cik yang buat panggilan ke mahkamah ni? Oh, mahkamah. Ni panggilan pada mahkamah mana? Daripada mahkamah Melaka. Ada apa urusan ni buat panggilan ke sini? Oh, bukan saya yang call. Kamu yang call. Saya yang call? Saya kat sini pun terima panggilan. Oh, maknanya tak ada siapa yang call lah ni. Ada hantu call ke? Manalah saya tahu. Saya kat sini yang punya saya angkat lah. Cik terima sini ada apa ni? Saya pun tak tahu kenapa orang call saya. Saya angkat lah orang call saya. Oh, ada orang call cik. Dia call dia suruh. Dia kata daripada pegawai. Apa ni? Betul dia suruh tekan. Saya tekan lah. Okay, macam ni cik. Siapa yang maklumkan pada cik tu? Perintah ke pegawai daripada mahkamah sikit? Saya tak tahulah. Saya rasa ni kot. Ada jin kot. Tiba-tiba dia call saya. Dia bagi tahu. Dia cakap. Tiba-tiba dia daripada mahkamah. Kepala otak dia lah. Ni siapa ya? Telefon? Dia telefon. Dia suruh saya tekan nombor. Saya tekanlah nombor. Kenapa tu? Tak tahulah gila kot orang tu. Dia orang ke jin dari cik? Saya pun confused macam mana. Saya pun tak tahulah. Mungkin orang tu bodoh kot. Yelah tu kot agaknya. Cik pun bodoh juga ke macam orang tu? Cik yang bodoh sambung kat sini buat apa? Saya pula yang dibodohnya. Engkau dengan kawan-kawan kau sama bodoh kan? Cik yang bodoh lah sambungkan ke sini buat apa? Tak, kenapa ni? Kenapa? Ada hal apa ni? Tiba-tiba cakap pasal bank ni kenapa? Pasal bank? Peguam kau peguam mana? Peguam? Mana peguam? Tadi kau cakap peguam sekarang lain pula. Siapa cakap peguam? Cik saya sini cakap pejabat mahkamah pun. Mahkamah tak ada peguam Mahkamah yang mana ada peguam kat sini? Betul bodoh betul lah. Betul lah peguam. Dah duduk mahkamah jadi peguam lah. Takkan jadi banduan pula. Peguam je. Saya baca tak habis bukan peguam. Alah samalah. Ada peguam kan dekat mahkamah? Saya bukan peguam. Ada ke tidak dekat mahkamah peguam? Memanglah. Bodoh ada kun. Cakaplah ada. Yang bodoh tak masalah. Cakap nak bodoh-bodoh sikit lah. Memang bodoh lah. Okey sekarang ni cerita dah apa? Okey. Mula balik. Apa? Nak cakap apa? Nak suruh transfer duit? Nak suruh transfer duit? Banyak sangat duit tu? Banyak. Berapa banyak kau nak? Berapa banyak cik ada? Berapa banyak kau nak? Banyak cik ada. Saya dah dulu. Adalah RM10. RM10? Banyaknya. Orang macam kau bagi RM1 pun terima. Ya ke? Miskin. Serius lah. Memang serius lah. Kalau saya derma kat sikit duit saya kat cik boleh ke RM10? Kesian. Kat situ nak makan pun tak boleh sempat tu beli. Derma lah. Alhamdulillah ada orang baik bagi-bagi buta ni rezeki murah. Yalah. Cepatlah. Aku bagi nombor akaun kau transfer. Cik dah lama buat kerja macam ni cik? Aku pula buat kerja macam ni. Engkau ke aku yang buat kerja menipu orang ni? Cik lah tipu saya. Aku tipu kau? Ayolah kelakarnya. Cik telefon saya. Cik lah tipu saya. Habis tadi yang call aku tu suruh sambung dekat pegawai kepala buta tu apa? Mana dah saya tahu cik ni. Cik yang telefon. Cik yang bodoh. Okey, sekarang ni nak cerita apa? Okey, sekarang ni daripada mana pegawai ni? Peguam Okey, peguam. Okey, kenapa? Bukan peguam. Cik ni kenapa? Cik pekak ke macam mana? Apa? Pegawai apa? Bank? Apa? Saya sendiri pejabat mahkamah. Mahkamah. Okey, betul kenapa? Nama saya Khairul. Nama cik kan saya tak tanya pun nama cik lagi. Tadi tanya nama. Bodoh betul lah kau ni. Bila masa saya tanya? Tak tanya juga. Itulah korang ni bodoh nak menipu tak kerti. Cik tu dah lama buat kerja macam gini. Aku scammer tipu orang. Ya. Lawak lah korang ni. Okey, cepatlah. Daripada peguam. Dari peguam lagi salah. Hello? Aisyah ada Aisyah? Tak ada siapa ni? Siapa ni? Ni bukan nombor dia? Ni siapa? Awak telefon saya dah tanya awak siapa. Yelah, tapi saya nak cakap dengan Aisyah. Saya tak nak cakap dengan Encik. Ya, astagfirullahaladzim. Encik ni siapa? Encik ni siapa?
sekarang ni encik yang telefon saya, encik kenal diri dulu lah. Saya memang kenal dia. Dia pun kenal saya. Tapi saya tak kenal Encik. Sekarang ni saya kenal dia. Awak siapa? Encik kenal dia. Dia siapa? Encik siapa dulu? Saya tanya, encik ni siapa? Encik siapa? Saya nak tahu Encik siapa. Encik siapa? Saya pun nak tahu encik ni siapa. Dia bagi saya nombor ni. Encik ni siapa? Tak, saya siapa-siapa pun tak apa. Tapi Encik siapa? Saya siapa-siapa pun tak apa. Encik siapa? Cik, saya nak cakap Ya, dengan saya. Aisyah. Apa masalah encik? Tak, Encik apa masalah Encik pula? Apa masalah saya? Masalah saya nak tahulah encik ni siapa. Yalah, Encik ni siapa? Boleh cakap, tapi encik kenal dia. Encik ni siapa? Saya kawan dia lah. Lah, kawan ni siapa? Tapi Encik ni siapa? Encik ni siapa? Saya nak tahulah encik ni siapa. Saya ada hal penting nak cakap dengan dia. Awak cakap lah, saya pun hal penting juga. Kalau awak cakap dengan saya pun hal penting juga. Saya nak tanya esok dia free tak? Kenapa? Saya tanya je. Itu encik ni siapa? Saya nak tahu juga kalau saya beritahu dia pun, encik ni siapa? Yelah, saya nak tanya dia free ke tak. Yang Encik ni siapa nak tanya saya balik? Bagi tahulah Encik siapa. Lah nak jerit lah. Dan telefon tu boleh lah dia. Habis tu? Habis tu? Sekarang nak tanya. Lu ni siapa? Lu siapa ber? Siapa? Lu ni siapa dengan Aisyah? Apa hal? Gua siapa-siapa pun tak apalah. Sekarang ni gua nak cakap dengan Aisyah bukan dengan lu. Alah, lu siapa yang nak cakap pun? Alah, lu siapa? Lu ni siapa? Gua siapa lu jangan tahulah. Lu tu siapa? Gua tanya sekarang. Gua pun tak tahu gua siapa. Masalah habis tu lu nak jumpa? Jumpalah, jomlah. Okey, jom, tak ada masalah. Kat mana? Lu cakap kat mana? Lu ni siapa? Lu siapa? Tanya gua apa siapa? Lu siapa? Lu telefon gua, lu tanya gua siapa? Alah, Aisyah tu siapa dengan lu? Biar Aisyah siapa dengan lu? Gua tanya dulu. Lu jawab dulu. Lu kenal diri lu dulu. Lu dengan lu siapa? Lu nak marah-marah gua ni kenapa? Sekarang lu yang kau hajar dengan gua. Lu siapa be? Okeylah. Gua apa hal? Gua nak cakap sekarang Awak cakap lah. Gua nak ucapkan selamat hari jadi dekat lu 24 hari bulan ni. Lu punya Astagfirullahaladzim. Ni mesti. Gua Faizal Ismail daripada Hot FM. Dah agak dah ni. Memang kena pengen hangit ni. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lu langsi. Imran bin Musa. Ya, saya. Alamak. Gua kena panggil hangit. Bye. Aduh, astagfirullahaladzim. Oh, iya bro, gua tahu lu esok nak pergi bercuti dengan dia kan. Alamak, masuk radio lah. Alamak. Hello. Boleh cakap dengan Abang Zakwan tak? Bercakap. Siapa ni? Saya yang nak ngorak adik aku tu ke? Bukan, saya kawan dengan adik abang. Yelah, yang konon-kononnya nak ngorak dia nak kahwin dengan dia tu lah. Kalau ada rezeki, ada jodoh macam tu lah bang. Tapi bila aku tanya balik adik aku, kau ni dengan tak bekerja, makan pun tak menentu, macam ni kau nak ngorak dia, macam mana kau nak kahwin dengan dia? Saya budak muda bang, jadi yelah, saya tengah usaha lagi nak ke arah tu lah. Abang jangan marah-marah. Tak, marah tu tak lah. Tapi sebagai abang, aku tak nak lah adik aku nanti hidup merimpat, merana dalam tuala. Tapi abang pun bukannya bagus sangat. Tak, apa masalah kau nak kaitkan aku pula? Aku tak bagus. Abang relax lah. Abang dah tua, saya muda. Kalau muda macam ni lah bang, abang tak payah. Tak, sekarang ni kau nak couple dengan adik aku, nak kawan dengan adik aku ni sebab apa? Sebab saya dah sayang sangat kat dia. Saya dah jatuh cinta sangat dekat adik abang. Kalau setakat jatuh cinta tapi kau punya masa depan pun tak tahu, tak terjamin lagi. Macam mana kau nak tanggung adik aku? Saya ada kejaya lah bang. Saya apa kejaya kau? Saya pun budak yang berwawasan. Wawasan saya tinggi. Tak, apa wawasan kau? Cuba cakap aku apa wawasan kau? Saya nak beli rumah, nak beli 2 biji kereta, nak bagi kat isteri saya, adik abang tu. Tak, habis sekarang ni apa kerja kau? Cuba cakap aku. Sekarang belum buat apa-apa lagi. Ya, aku tahulah kau ni pun nak makan pun kau minta duit kat mak kau, macam mana kau nak tanggung adik aku? Alah, abang bukannya bagus sangat. Alah, bagus tak bagus tu pun itu hak aku, bukan hak kau. Abang ingat saya nak sangat ke adik abang? Saya perempuan berderit lah anak saya. Habis tu kau nak buat apa dengan dia?
Saya nak kahwin dengan dia lah. Datuk kau cakap berderet perempuan tu. Alah, abang relax Kan kau nak mainkan dia je. Buat benda main-mainkan dia. Dan memang saya betul-betul sayang, jatuh cinta kat dia. Abang Kau pun aku tengok dah macam magian. Macam mana kau nak sayangkan dia? Diri kau sendiri pun kau tak sayang. Alah bang. Okay lah, macam ni lah. Saya gamble lah. Saya Tak ada gamble-gamble lah. Aku tahu kau putuskan hubungan dengan adik aku. Kalau aku nampak dia lagi dengan kau, memang kau teruk aku kerja kan. Alah, bukannya saya nak kahwin dengan abang. Saya nak kahwin dengan adik abang. Abang kecoh sangat pasal. Adik aku kena jaga lah. Lepas tu jadi isteri saya, biar jadi tanggungjawab saya. Kalau kau bertanggungjawab, masalah kau sendiri tak bertanggungjawab. Macam abang sayang sangat adik abang. Aku tak sayang pula. Dia adik aku. Relax tak payahlah nak sayang-sayang. Dah, tak ada relax. Sekarang ni aku tahu kau putuskan hubungan dengan adik aku. Kalau aku nampak kau berjumpa dengan dia, siap kau. Kalau tak putus, kalau tak putus. Kau jangan cabar aku. Kalau saya tak nak. Aku cari kau sampai rumah cacing. Kalau tak saya kira lah mana kau pergi pun. Kalau saya lari, abang belah, tak nak belah. Kau apa hal ni? Apa masalah kau sebenarnya ni? Dah abang, sudah. Tak, apa masalah kau? Saya nak adik abang tak nak, abang tak nak. Memang aku tak nak. Aku takkan terima, aku takkan jadi wali untuk berkahwin dengan adik aku. Apa nak jadilah. Boleh abang. Alah abang. Tak ada. Abang ni. Ya, aku tahu kau putuskan hubungan ni dia sebelum aku cari kau sampai rumah cacing. Kalau saya ada kerjaya boleh tak? Kerjaya apa? Boleh lah bang. Kalau saya kerja radio. Kalau saya kerja radio, saya pinang adik abang. Tak, kau jangan jadi bodoh lah. Radio mana nak ambil kau? Radio mana? Kau radio apa? DJ dekat supermarket pun belum tentu nak ambil kau tu. Bang, saya ada bakat yang terpendam tau. Tak ada bakat-bakat dah. Aku sekarang ni aku ada kerja. Kau bang. Nanti kalau masalah nanti aku tahu kau jangan cik adik aku lagi. Bang. Hello bang. Apa lagi kau nak? Alah, abang ni relax macam budak-budak letak telefon. Tak, aku cakap aku tak kerja. Alah, tapi lah macam kau tak bekerja, duduk rumah makan tidur mak bapak tanggung. Tak, saya pun tengah kerja juga ni bang. Tengah buat kerja ni. Ni tengah buat kerja ni. Apa kerja kau cuba cakap? Ni radio. Saya kerja radio. Radio mana? Radio Hot FM. Hot FM? Hot FM lah bang. Saya tengah buat ni. Saya tengah rakam suara bang. Habis tadi semua yang gaduh tu dia orang dengar lah tu. Dia orang dengar lah bang. Dah kerja saya nak buat macam mana? Alamak. Ni siapa ni? AG lah bang. Alamak, saja nak merenakan lah ni Aduh. Itu maknanya awak sayang sangat ke adik awak. Memang sayang sangat siapa tak sayang adik. Pula darah daging kita kan. Sabar je lah. Tapi kalau isteri nombor 2 okey isteri nombor 2 tu dalam pemikiran juga tu. Berdegup kencang lah jantung ni. Hentikan degupan kencang itu kerana saya nak bagi tahu awak baru dia terkena panggilan hangit. Aduh, ya Allah. Halo, Assalamualaikum. Salam. Encik Azaman. Saya Amy dari jahitan. Ya. Saya nak sampaikan ni pesanan daripada bos saya. Ya. Yang baju yang kain oren tu Tak salah. tak siap lagi lah. Kenapa? Seluar dia tu kita orang terpotong pendek lah. Terpotong pendek? Kau nak boleh terpotong pendek? Allah, dia macam silap bajet. Macam mana pula tu? Memang nak semua colour tu sama. Sebab saya boleh buat tu colour tu sama. Sebab masalah memang kalau abang pakai memang teruk lah nampaknya. Sebab dia macam dah singkat sampai lutut. Habis macam mana? Dia orang nak bagi duit lah ni. Nak cakap tu saya tak berani nak cakap lah nanti. Macam mana pula tu? Ada seluar lain nak, seluar oren bang. Oren? Abang jangan ketawa bang. Tu nak buat apa lagi? Macam-macam lah korang ni. Dan nak raya pula terpotong pula pendek, Masya Allah. Tak apalah abang. Abang saya cadangkan itu je. Kalau nak pakai yang oren, baju dengan seluar oren mana-mana. Kalau tak ada pun track shoot. Ya ke? Tak apalah, nanti saya jumpa. Track bottom oren? Track bottom oren ada. Oh, track bottom boleh? Orang ni jadi nak meraya pula pakai kena pakai baju track bottom pula, pandai lah korang. Tak,
Saya saja. Sebab apa tahu, track bottom oren. Bukan orang perasan, bukan orang pakai dengan samping. Ya ke? Yang tak tahulah saya. Bukan track bottom. Kau pandai, kau jangan saja-saja anak buah saja satu. Tensan saya pergi. Tak ada bang, tak ada. Sekarang ni kau jangan setan, kau kan sepotong. Tak, sekarang ni zaman serba moden, orang dah tak kisah dah. Fashion sekarang ni campur-campur. Kalau abang pakai raya nanti abang pakai baju Melayu, bawah pakai track bottom, nampak semangat kesukanan. Satu Malaysia. Hilang akal. Waktu Melayu setiap tahun nanti dia punya sesuatu kata apa pasal saya bottom nak kau pakai. Kena. Itu orang kebiat namanya. Kenapa abang? Pakai baju Melayu. Hilang akal lah tu. Abang, lepas tu kan, kalau tetamu datang, abang hidangkan air oren. Heran kau. Kali tele macam-macam kau orang pandai. Abang ni ketawa je, abang memang tak marah. Baguslah isteri abang dapat abang yang penyabar macam ni. Apa? Abang, kau nak potong saya pendek. Kau jadi betina lah. Pakai Melayu, pakai saya pendek. tak apalah abang. Kalau abang sporting macam ni, saya pun suka. Saya pun tak kena marah dengan bos. Tapi jangan lupa fashion kita tahun ni baju Melayu dan track bottom, okey? Kalau abang setuju, abang datang ambil Kita jumpa. Kita jumpa hari nanti. Abang datang jangan datang dekat kedai kita orang. Abang datang je kat ni. Mana? Kat Konti Hot FM. Hot FM? Hot FM mana? Ini Faizal Ismail, bang. Faizal Ismail? Ya, bang. Abang Azaman. Ya, saya. Amy nak bagi tahu abang baru saja terkena. Ya. Penggalan hangit. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Boleh cakap dengan Cikgu Zudin ke ni? Cikgu Zudin, aku tengah ada kerja ni. Siapa ni tiba-tiba call ni? Dia macam ni cikgu. Saya daripada... Cepat sikit, aku cepat ni. Okey, saya daripada... nak beritahu ni yang bawa loan Cik Izzuddin tu tak lulus tu. Kenapa? I buat loan tu. Kenapa tak boleh? Sebab tak lulus sebab dia punya dokumen tak strong Cik Izzuddin. Apa yang tak strongnya? I gaji 3,000. Takkan tak lepas kot. Okay, I tak ada tanggungan pun. I bukan ada anak ke apa. Okey, Cik Izzuddin boleh tarik nafas dulu. I tak boleh tahu. I stress kalau dengar benda-benda macam ni. Sabar Cik Izzuddin ya. Sebabnya Cik Izzuddin baru-baru ni pernah buat loan kan? Tak adalah loan. I buat kat kredit je. Lepas tu I ada satu kes tu I tak sempat nak bayarkan. Tapi kenapa loan ni? I tak suka lah macam ni. Tak masalah sekarang tak boleh ke you luluskan apa-apa ke? Kita di sini nak selesaikan masalah Cik Izzuddin. I tak boleh. You jangan cakap banyak, okey? Kenapa loan I tak lulus? Dah, masalah sekarang ni dokumen Encik Izzuddin. I tengah drive ni tahu. I tengah drive. Nanti tiba-tiba I accident ke apa? I dalam I punya insurance body I tak bayar. Lepas tu I punya road tax pun mati. So I tak boleh. Inilah masalah Cik Izzuddin. Masalah Cik Izzuddin sekarang ni Cik Izzuddin tak bayar. Maka Cik Izzuddin punya nama blacklist. Kenapa Cik Izzuddin nak marah-marah saya dengan tiba-tiba Oh my gosh. OMG. Please. Saya pun Cik Izzuddin dengan penuh hormat Cik Izzuddin. Takkan reason I tak bayar ke apa. I dah tak lulus. Sebab Cik Izzuddin ada sangkut dengan kad kredit.
Okey. Okey, sekarang ni apa yang perlu I buat? I tak boleh. I tengah drive. I berhenti dekat tepi ni. Cik Zudin. What the fish? Okey, masalah sekarang ni yang Cik Zudin nak marah-marah saya ni kenapa? I nak kahwin tau. Okey. I buat loan, I nak kahwin. I dah tempah semua. Okey. Okey. Kenapa loan tak lulus? You tak faham ke hati seorang pengantin? Ya, Cik Zudin. You jangan nak gelakkan I. Okey? Tak. I lelaki. Saya nak cakap. Saya tak gelak. Saya sesemua, Cik Zudin. Saya sesemua. Okey. Apa-apa you nak cakap sekarang ni? Okey, I dengar. Okey. Masalah sekarang ni, Cik Zudin nak marah saya ni kenapa? I bukan nak marahkan you. You tahu tak perasaan seorang pengantin bila... Ya, itu Cik Zudin lah. Tak dapat. Sabar, Cik Zudin. Sabar. Cik Zudin bawa sabar, bawa relax, bawa tenang. Cuba Cik Zudin tarik nafas. Okey. Hembus. Tarik. Okey. Hembus. Kenapa ni? I biasa buat. Tak, ya, saya tahu masalah Cik Zudin memang banyak masalah sekarang ni. Okay, I stress. Tak perlulah Cik Zudin nak marah-marah saya. Saya cakap baik-baik dengan Cik Zudin kan. I nak kahwin. What the fish, bulan 5 je I nak kahwin, tak lama lagi. Okey, so tiba-tiba I punya love tak dapat macam ni. You tahu tak perasaan I? Oh my gosh. Cik Zudin, sabar. I kalau I nak buka baju. Jangan buka baju, Cik Zudin. I panas, you faham tak? Bila panas saya sudah buka baju. Betul. Oh my gosh. What the fish. Saya pun tengah panas di Cik Zudin sekarang ni. Cik Zudin. Okey. Saya pun tengah panas juga dengan Cik Zudin ni. Ya, apa kaitan panasnya dengan I? Yelah, sebab saya bukan daripada bank. Habis tu daripada mana? Daripada jail? Daripada penjara? Bukan. Daripada mana? Cik Zudin dengar dulu. Saya daripada Hot FM. What? Cik Zudin. Betul. Itu apa? Busy Ya, saya busy. What the gosh you? Maafkan saya, Cik Zudin. Maafkan saya. Benci lah macam ni. I call you back. Cik Zudin. Ya. Saya cuma nak beritahu ni yang Cik Izudin dah terkena. Panggil angin, aku dah tahu dah. Benci je. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh cakap dengan Cik Azhar? Ya, saya. Cik Azhar, nama saya Dr. Wahab. Ya. Saya telefon daripada klinik. Oh. Okey, akak awak Ashika. Dia ada bagi tahu saya yang awak ada masalah bisul, betul ya? Betul. Masalah bisul kat mana tu, Cik? Dekat ketiak ni. Dekat ketiak kanan ke ketiak kiri? Ketiak kanan ni. Lama dah ada masalah tu? Lama dah ni. Tahu tak apa punca masalah sakit bisul di ketiak tu, Cik? Tak tahu pula saya. Kenapa tu Sekarang dia macam mana? Dia ada nanah ke apa ke? Ada darah ke? Tu lah dia nanah. Tu lah sakit ni. Habis ketiak awak memang tak boleh bergerak lah? Tak boleh. Saya nak kadang kepit ke orang dah susah dah ni. Saya dapat rasa. Macam ni, Cik Azhar. Minta maaf saya tanya Ya, boleh. Okey, ketiak awak ada bulu tak? Ada lah. Ada bulu. Dekat bahagian bisul tu memang betul-betul dekat bahagian bulu ke atau macam mana? Dia kena juga tu. Dia kena juga itulah masalahnya tu. Kita takut ada kuman lah dekat bulu-bulu ketiak awak tu. Oh, ya, doktor Ya. Habis saya nak buat macam mana ni, doktor? Okey, awak ada shaver tak sekarang? Shaver, ada. Okey, boleh dapatkan tak shaver tu? Boleh ambil tak kejap? Sekejap, Baik. Okey dah. Baik, awak dah buka baju belum? Dah. Okey, macam ni. Pertama sekali apa yang saya suruh awak lakukan, ya, doktor. Awak shave bulu ketiak awak. Saya shave Ya. Ni kalau saya shave ni kena pula kat bisul ni. Okey, cuba elakkan daripada terkena bisul sebab takut dia meletup. Ya. Saya cuba Sekarang. Cik Azhar, saya tak dengar. Saya takut awak tipu saya. Tak dengar. Boleh tak awak letak telefon tu dekat ketiak awak sambil awak shave? Okey.
Tengok. Dah shift dah? Saya dah share lah ni. Licin tak? Licin ni, sakit ni. Ya, tahan sikit. Kasih kemas sikit, Cik Azhar. Kemas sikit Tahan sikit. Sakit? Sakit? Sakit ni, doktor. Sekarang ni, ambil shift tu. Ya. Awak shift ketiak belah kiri pula. Kenapa pula ni, doktor? Okey, kalau awak nak tahu mengikut saintifik, bulu ketiak kanan dengan bulu ketiak kiri, dia ada hubungan. So, kalau kuman tu, kemungkinan besar dia akan ada efek juga. So kalaulah ada masalah dengan ketiak, kita kena shave kedua-dua bahagian lah, kanan dan juga bahagian kiri. Macam je bunyi dia ni. Kita cuba. Awak jangan bimbang lah, sebab bulu ketiak tu akan timbul balik lah. Okey. Saya shave saya rasa yang ni cepat sikit kot. Okey dah. Tujuan saya call ni untuk saya ajar awak shave ketiak saja. Itu aja. Ya, saya. Habis bisul saya ni apa cerita ni? Bisul awak insya-Allah dia akan baik, dan awak boleh dapatkan di rawatan klinik yang berdekatan lah, sebab dalam telefon saya tak boleh nak ajar, Cik Azhar. Awak ni doktor betul ke? Betul main ni. Betul. Dia tadi buat panjang simbang-simbang saya ni dah sakit ni, bisul kat ketiak ni. Tapi dah lapang kan sekarang? Lapang apa? Yelah, dah tak ada bulu ketiak yang lapang ni. Awak ni. Saya minta maaf, Cik Azhar. Itu memang dia punya cara sebenarnya. Betul-betul lah dia ni. Siapa ni? Saya doktor, Cik Azhar. Awak ni doktor apa ni? Hello, Assalamualaikum. Salam. Ni Am ke? Ya, saya Am. Ni Abang Man Misai. Abang Man? Yang dekat kolam mancing Ahlok. Yang... Okey, ya, bang. Macam mana bang dapat telefon saya ni, bang? Semalam ada awak bagi. Saya pun lupa, abang. Nak cakap sikit lah. Okey, semalam kan kita mancing sama-sama. Lepas tu betul, awak betul, dapat ikan patin. Okey, jadi masa awak tengah tarik joran tu, awak punya tali tangsi tu kan berbelit dengan tali tangsi saya. Yelah, kan saya ke tepi, ke kanan. Ke kanan sebelah macam abang. Betul. Saya suruh abang angkat. Betul. Okey, semalam dah settle. Kita dah dapat patin 5 kilo lebih. Lepas tu saya bagi awak patin tu, walaupun dah berbalik kat tali pancing saya. Tapi tiba-tiba saya bangun pagi ni, saya rasa macam tak puas hati pula lah. Tak, macam ni bang. Sekarang masalah dia, kan pancing kan saya dapat dulu. Saya tarik. Lepas tu kan saya cakap ke kanan-kanan. Yang lain semua dah angkat tali. Abang masa tu abang tak angkat pancing. Tapi memang ikan tu memang ni makan kat mata kail saya. Abang pun nampak. Ya, memang betul. Saya baru terfikir pagi tadi. Sepatutnya saya punya ikan tu. Benda ni dah semalam bang. Ikan tu pun saya pun dah bagi orang bang. Yelah kalau Tak. Awak dengar sini, awak faham tak? Bila awak dapat ikan patin yang awak kena mata kail awak, kenapa ikan patin tu boleh lari dekat tali tangsi saya? Sedangkan kolam tu luas tau, Am. Abang tak ada lah cakap macam tu, benda ikan dah tak ada dah bang. Abang tempah tau mata kail tu. Bila berbelit tu dah terjatuh kat dalam kolam, kos abang lebih kurang 500 lebih benda tu. Tak boleh macam ni bang. Bila abang bangun pagi tadi, abang tu rasa tak puas hati lah, sebab ikan tu 5 kilo lebih. Patutnya abang boleh cakap kita bagi 2 ikan tu semalam. Tak, abang bagi pada saya ambil lah bang. Benda tu memang dah tahu kan. Orang semua nampak, bukan abang seorang tu. Member saya pun nampak memang okey, kalau saya bang. Okey, kalau awak claim patin tu awak punya, okey, kita mancing kat kolam siapa? Kolam Ahlok. Kolam Ahlok. Jadi Ahlok punya. Okey, saya boleh respect abang lagi bang. Tapi kau dah sampai ikan bang, pasal ikan je bang. Abang baru mancing kolam ke? Saya tanya bang. Abang kau dah sampai sebut ni nak. Awak marah saya pula. Tak, saya tak puas hati dengan abang ni. Hello, Assalamualaikum. Apa masalah bang? Assalamualaikum, Encik Am. Encik Am. Waalaikumsalam. Saya Rosli, anak guam saya ni datang pagi tadi cerita pasal memancing. Dia cerita apa dengan Encik Sam ni? Okey, dia cerita macam gini. Dia kata dia dapat ikan semalam, tapi ikannya bercampur dengan awak punya mata kail. Kalau mengikut kan, kalau awak memancing dapat pada ikan yang sama, siapa yang dapat dulu dia punya ikan. Habis saya dapat dulu kan? Macam mana awak nak buktikan awak dapat dulu? Saya ada saksi lah. Saya boleh panggil kawan saya lah. Sedangkan ikan makan dalam air, macam mana awak nak nampak? Kawan memang awak ikan tu makan air. Tapi Encik tahu tak, mata tu kail tu mata kail saya. Saya kenal mata kail saya. Yang abang tu semalam tu tak ada cerita apa-apa. Dia kata okey, kau ambil lah ikan ni. Apa lah ini hari jadi hal pula? Apa cerita ni Encik? Kalau siapa nak report, siapa nak lawyer, apa cerita ni? Bila anak guam ikan jadi, ya betul. Bila anak guam datang dengan saya sebagai peguam, saya kena ambil tindakan lah. Kan, betul tak? Tak, tindakan apa? Saya boleh hormatkan orang lagi lah.
Okey, Jangan hilangkan mood saya lah pagi ni. Saya banyak kerja lah. Jadi macam inilah saya nak Abang, apa okey. cerita ni, bang? Tak, sekarang macam gini. Saya senang je Abang sampai tenang lah macam ni sampai ni apa hal? Kejap, macam tak ni. apa. Saya nak tuntut RM10,000. Sabar, biasa. Tuan kena berpihak Bagi ni, pada saya, tuan. awak ada saksi, boleh tak saya dapat nama butiran dia untuk saya telefon dan saya tanya? Kawan saya pun kat sana. Saya nombor telefon pun saya tak ingat lah. Dah tukar kawan mancing lah. Ni, Cik. Alamak, macam Apa ni, mana? Cik? Alah, dia bohong lah tu. Dia bohong. Saya kenal tu pun semalam, Cik tu. Awak kenal apa hal semalam? dia mancing pasal apa? Sebab dia dah labur pada saya untuk buat cerita ni dalam mahkamah lah. Mungkin dia tak puas hatikan patin tu betul-betul dia hendak. Cik tahu tak? Okey, saya dah berapa tahun mancing kolam, Cik. Tak pernah ada hal macam ni lah, Cik. Tahu Yalah, tak? Pasal ikan patin macam tu. Kalau dia nak sebelah saya boleh bagilah. Okey, macam Kenapa gini. dah saya buat balik, saya dah bagi orang lepas tu nak buat hal. Okey, Sebab macam kes, gini. apa cerita? Kau diam boleh tak? Kau diam boleh tak? tak ada. Okey, macam gini. Kalau bro. Aku tak respect kau lah sekarang. Okey, macam gini. Kalau patin tu dah naik ke darat, tu dah jadi patin tempoyak, aku tak kisah tau. Kau jangan nak bergurau lah. Kau jangan nak bergurau. Tak ada masa nak bergurau lah. Dah gini. Bapak macam ni lah. Encik, gini Encik Am. Aku dah tak umat kau lah. Encik Am bercakap dengan saya. Kolam, aku tunggu kolam bila? Encik Am. Aku tak tahu. Okey, hari ni kau tunggu kolam. Encik Am, sabar. Encik Am ada lagi ikan patin tu, kita nak selesaikan ni. Dah tak ada lah. Orang tu pun dah makan lah. Saya tak tahu lah. Apa? Okey. Dah semalam ni hal. Joran ada joran. Joran memang ada lah. Okey, kalau joran Kita ada, mancing, saya tak ngajar Encik ni sebab saya... tak apa saya tak kisah. Tak apa saya tak kisah. Kalau joran ada, awak bawa joran awak datang sini, jumpa dengan anak guam saya, kita settlekan lah. Boleh? Nak buat kat mana tu? Buat dekat Hot FM. Tahu? Tahu dia terkedu? Jap. Syarul eh? Syarul. Siap kau. Ya, kau tahu tak? Kau balik, aku tunggu kau kat hari hitam. Kau tak sampai keluar, aku tibai. Am. Terkena perkalian Hamid. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ni Abang Aziz ke? Abang Aziz. Kita daripada Rusdan Catering. Ada pohon dia. Mana tu? Okey. Gini, kita nak check balik boleh Abang Okey. Abang tepuh untuk berapa ratus orang tu? 350. 350 orang deh. Okey. Awak ada orang ni ke? Okey, ya. Ayam tu apa panggil Abang nak untuk ayam merah ke? Ayam merah. Ayam gula bedah. Ayam gula bedah tu. Okey. Sekali ada 350 orang tak? Okey, tak ada masalah. Sedap tu, sedap. Beres, tak ada masalah. Gini Abang naknya 1 jun deh. 1 jun satu ni. Okey, gini beres. Kita tak ada masalah, cuma ada sikit je ni aku tak belakang masalah semua. Gini betul dengan lo ni ramai orang duk tepuh dengan kita. Lepas tu pula Abang mari hari tu nak apa panggil sutut benar, tapi tak ada masalah, kita boleh ganti Okey, gini. Daging tu habis dah untuk bagi daging sebab stok kita Daging gula daging mana? Mana habis? Tak apalah gini. Kita tu kita nak ayat kabel ni. Okey. Ayat tu tak boleh nak wui dalam 350 ni. Maksudnya dalam 50 orang boleh ayat. Mari 300 orang nak makan guli ah. Ni, hak 300 orang ni kita ganti dengan sarding. Adik anak aku boleh masuk depan kering. Sungguh ni pasal tak ada gapo pasal sarding ni, harga tu kita boleh kurang sikit. Tapi ganti dengan sarding kambing. Sarding ke? Sarding minyak kelah kau. Minyak aku kelah ada hotel kau ni. Tak ada pasal gini. Pasal abang tepuh dah. Kalau abang nak batal pun memang tak boleh nak batal semula kita. Tapi kita terpaksa ganti dengan sarding. Deposit aku ni duit dah deposit. Orang deposit mula dah tak ada ya. Tak boleh pasal kita siap sedia dah, kita beli dah sarding lah ni. Tadi dia pun nak makan pemung aku nak golah ni baju orang manggil gapo dekat gapo buat ni. Bukan nak kelah ni. Ya kita faham tapi masalah lah ni kita minta maaf. Daging tu memang habis, tapi kita ganti dengan sarding. Tapi harga tu boleh kurang sikit aku saja aku tak bukan kelah ni. Bukan masuk hotel kelah hotel. Ikan sarding ni orang bagi musim banjir. Ni bukan banjir kemarai pun tak ada rumah aku ni. Kalau musim banjir tak apalah nak bagi sarding. Orang ajak orang bilang dia tu okey ke main belakang ni aku panggil ni. Bukan sesek budak-budak kapur saja ni. Orang macam-macam orang aku panggil ni. Okey, lah ni kita nak tanya abang nak ke tak sih? Tak sih. Okey, betul-betul abang tak sih ni? Tak sih biarlah. Aku cari daging pok lah payah tak ada tak sangat ya. Okey, kalau abang tak sih, abang kena royak dalam Hot FM Kelantan. Berapa pula?
Pasal lo ni habis kena kena. Apa kena ke beri? Aku tepuh dengar sedang kata ring muka Hot FM. Dak lah memang habis kena kena dan jalan macam kena. Kenapa dia kena aku pula ni? Awak kena abangnya bini abang sendiri. Hak mana pula? Bini apa awak kena aku ni? Tak tahu apa orang bini abang. Jangan lupa dia dia pula. Dia aku. Dia radio kan ni kau. Radio Hot FM lah ni kan. Rakyat. Budak ni aku ada ni aku dah mu ni. Jeruk meh budak ni. Jeruk racik ni. Halo, siapa ni? Nak tanya apa botol imah kita? Apa dia botolnya? Demo botolnya. Bila? Demo kan tak molek demo pergi potong rumah ai mau kawan-kawan nak bewah payah ni. Mana? Bangun Cica. Apa dia Demo jangan buat ingat gitulah. Bukan kita beri botol. Demo dah naik motor LC warna merah. Dia ingat orang tak tahu. Mana so? Kawin abang mak. Demo jangan buat mentok gitu. Potong ai mau orang tak tanya kebenaran gapo dulu. Beri botol saya. Bukan motor saya. Bukan kita motor je saya cek air motor. Motor apa kita nak abang mak? Demo pergi potong ai mau kita tak royak sepatu. Kita nak buat kerja payah. Bukan kita botol kita cek air. Demo naik motor LC warna merah. LC merah lain je motornya bukan saya je motor lain je motor motor. Demo dah. Dia win nama telefon demo. Tanya demo. Kita telefon demo tanya. Bukan kita cek air motor. Tak kira cek air kau gap. Kita cek air motor boleh kita buat tanya kita cek air kita bukan apa kita bukan bagian motor. Dah sani pagi kita tanya siapa botol air demo tu win nama demo. Kau telefon lah demo. Orang kita ni cek air macam kita buat tak percaya kan kita ada jabat. Tak boleh buat gitu awal. Kau cina bewah hari ni payah. Tak ada air ni potong gitu tak royak sepatu. Bukan kita macam sungguh lah ni. Bukan kita motor sopa. Kita berani sopa. Bukan kita motor. Demo dah. Demo ni win nama demo ni nak ke mana? Kita berjabat. Bangun cicak nak kita baca buku dia tu. Dia win nama kita tu. Kita cek air. Dia win nama kita cek air mociknya. Kita tanya dah. Mocik apa kita abang mak? Mana abang mak Demo tu win nombor demo. Kau telefon demo nak tanya. Bapa lah ni. Potong air tak royak. Mana tahu tak ada apa lah. Tak boleh buat tak ada apa gitu. Awal demo kena tanggungjawab. Orang nak bewah payah. Mocik, sorry lagi potong bukan kita potong mocik. Demo dah naik motor warna merah dia kata. Kau telefon demo ni. Kau nak tuju demo. Naik motor warna merah ni. Benar kita. Benar kita yang motor merah. Tapi kita cek air bukan motor. Lepas tu dah ke mana? Tu tak tahu. Macam dah pergi cabat. Tanya je motor apa dia. Macam tahu je motor apa dia. Demo dah. Demo tu kau tanya dah. Orang air win nama telefon demo tu tanya demo. Lepas tu dah ke mana kira nak sambung klik ni? Macam nak pergi jam. Nak pergi jabat ke mana? Awak nak tubik pun payah ni. Tahu lah macam nak saya tak boleh kata gapo lah macam. Macam kena pergi jabat lah kecek kira lagu mana. Demo tak boleh lepas lagu tu. Demo kena tanggungjawab lah benda-benda lagu ni. Nanya kok orang. Masalah bukan saya macam. Orang motornya. Orang lain. Sungguh saya royak Hei, kalau kita buat salah. Kita tak akan ngaku dah nak ayat bui demo. Saya tak berani. Bukan saya motor. Saya berani lah macam. Support saya gitu lah. Bukan saya motor. Orang lain motor. Dia tak boleh lawan gitu. Kena royak sepatah dulu. Nak potong. Lah ni kerja saya cek air bukan saya kerja motor, saya cek air mau orang ni, WB kau orang ni. Pocik tanya dah demo tu siapa hok je motor, siapa hok je cek air dia kata win nombor demo ni, pocik telefon ke dia dirilah kata. Win nombor saya tak ada gapo macam nak jabat lah. Demo tadi lepas tangan lagu tu nyanyo kau orang tua. Sungguh macam bukan kita motor kita minta maaf banyak kalau kita motor, bukan kita motor macam salahnya. Baca ni buat lagu mana ni? Tak boleh kata gapo saya. Masing-masing nak pergi jabat. Tanya lah. Lagi mana? Lolo, jadi satu kerja pula orang nak main ngatang natu sementara lagi. Yalah, macam salah kita nanya lah. Kita masih salah. Muka kita kerja dengan orang juga. Kita pun bukan bahagia tu. Oh, lo gini lah demo mari demo kita mata. Boleh? Lalu kita duduk macet ni macam. Sani royak duduk jabat ni royak duduk macet. Mana? Kita duduk jabat. Memang sana kita jabat tapi kena atas bahagia. Bos pergi atas bahagia, nak pergi atas bahagia. Sani royak duduk di pejabat kena pergi atas bahagia. Demo nak lepas demo pun agak-agak nyanyo kau itu. Wah, demo kena fikir perasa Cuma makcik saya tak lagu apa makcik. Demo kena fikir. Dengar demo kena fikir perasa orang tu. Orang nak ingatan natu ke apa demo tak fikir. Hak tu hak buat kita berasa skok sebut berasa panah oleh perut ni.
Kayak budak Makcik saya motor makcik saya tak maaf lah makcik. Gini lah awal mudah awal mari kat kita sementara. Minta tolong sementara je boleh. Alah ni makcik saya duduk di macam ni makcik. Gini, balik macam singgah di Jabak Hot FM Kelantan. Ada Kelantan? Hot FM Kelantan. Oh, saya kata. Mana dia? Tak ada apa. Nak singgah. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dapat nombor awak ni daripada dalam handphone mak saya. Kenapa? Okey, sekarang macam ni. Nazmi ni selalu kacau mak saya. Saya nak tahu siapa Nazmi. Ni nombor siapa? Tak, saya tak kenal. Awak tak kenal siapa Nazmi. Macam mana nombor awak boleh ada dalam handphone mak saya? Mana saya tahu? Saya harap awak boleh tolong saya lah. Betul, saya tak tahu. Sumpah saya tak tahu. Sorry lah, awak jangan marah saya. Saya buat ni semua ni sebab saya abang sulung. Saya ada 5 adik-beradik lagi kat belakang saya. Awak tolong saya. Awak jangan macam gini. Kau dah tahu belum siapa Nazmi? Dia bawa tak kenal. Siapa Nazmi? Nah, dek, siapa nama awak tadi? Saya tak marah awak tau. Saya nak bincang dengan awak. Saya harap awak boleh tolong saya lah. Ya. Saya tahu, saya faham. Awak faham dengan perasaan kan? Ya, saya faham. Kau lembut sangat. Mak sini aku cakap. Hello. Sekarang ni mak saya bermesej dengan Nazmi ni. Saya nak tahu siapa Nazmi ni. Saya dah cakap tadi dekat abang awak. Saya tak tahu dan saya baru je pakai nombor ni. Tolonglah jangan marah-marah saya macam ni. Bukan. Kita nak tahu laki tu apa hubungan dia dengan awak sekarang ni. Kenapa awak yang angkat? Bukan laki tu. Ya Allah ya Tuhanku. Saya tak tahu. Saya dah cakap saya tak tahu. Jujur je siapa Nazmi. Kalau awak boleh bagi tahu kita. Okey, macam ni lah. Siapa nama tadi? Mia. Kalau awak boleh tolong kita orang, awak dah selamatkan ahli keluarga tau. Awak selamatkan satu keluarga. Kita orang InsyaAllah sekarang saya tak dah cakap bergaduh dengan saya mak akan kita cuba orang. tolong. InsyaAllah saya dah cakap tadi dekat abang awak. Abang saya tahu apa. Aku cuba kan. Tak boleh macam ni lah weh. Sekarang orang naik lemak. Bila kita lembut-lembut macam gitu, sekarang ni Mira bagi tahu siapa Nazmi ni. Ya Allah ya Tuhanku. Saya dah cakap kan tadi. Kenapa macam ni? Saya tanya awak siapa Nazmi. Saya minta tolong tu je. Saya sayang keluarga saya tau. Ya Allah ya Tuhanku. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Dia tanya siapa pula ni? Saya kakak kepada awak yang awak cakap tadi. Kalau awak kakak kepada yang cakap tadi, siapa Nazmi yang kacau mak kita orang? Siapa? Nazmi mana awak cakap ni? Awak tanya laki mana? Nama perempuan ni, nama awak Amira Nazmi, betul kan? Ya. Nazmi ni ayah awak ke? Ya. Kenapa awak cakap awak tak kenal? Masalahnya tiba-tiba awak cari saya kenapa? Dengan sini Kerana saya dengan adik saya Amira Nazmi tak tahu apa-apa yang berlaku sebenarnya. So bagi penjelasan pada saya, and then awak boleh cakap daripada awal sebenarnya bagi tahu saya apa yang berlaku, and then macam ni lah. tolong. Sis, sekarang ni satu benda je saya boleh cakap. Satu ayat je. Nazmi kacau mak kita orang. Siapa nama mak awak? Nama mak saya Tun Nadia. Tun Nadia. So apa yang Nazmi tu dah buat? Apa yang saya dah buat? Sebab Saya kalau saya bacakan mesej bukan-bukan apa yang Nazmi tu hantar dekat mak saya. Awak nak dengar? Hello, boleh tak saya cakap dengan adik awak tadi? Tak, adik saya tengah menangis. Sebab apa yang sebenarnya berlaku ni? Sebab dia sendiri tak tahu apa-apa. Sekarang ni awak buat loudspeaker biar kita bercakap dengan dua-dua. Senang. Okey, sekejap. Hello, Amira. Ya, Saya bacakan mesej bapa awak, Mira. Li, kau baca mesej tu Li. Mira, hello. Okey, sekarang saya bacakan mesej bapa awak Ya, abang cakap saya tutup. Ya, saya nak cakap baik-baik ni. Mira, awak tolong dengar. Mira dan kakaknya, awak telah terkena panggilan hangit. Kau nak buat kat bapak kau cakap kau ada boyfriend nak kahwin kan? Aku buat pula bapak kau pula ada girlfriend. Oh my god. Nangis kau. Gila glamour nama mak tu Nadia. Punya kerja ni. Awak suka kenalkan bapak awak. Konon-konon awak nak tunang. Konon-konon nak tengok sejauh mana bapak awak kenal awak. Jadi kita try sejauh mana awak kenal bapak awak. Oh my god. Okey, Amira Nazmi. Ya, saya. Ajak Haziq kat sini nak bagi tahu yang awak dah terkena. Yes. Hello, ni Puan Nina Mariana ke? Ya Allah, baru ni saya dapat bercakap dengan awak. Lama betul saya nak call awak tau. Siapa ni? Ni Ari ya. Ari, jiran awak Ari. Tak kenal lah. Tak kenal tak apa. Sekarang ni sampai hati awak dah langgar kucing saya, awak tak nak mengaku. Asal nak marah-marah pula? Cakap elok-elok nak marah-marah pula. Sebab kau dah langgar kucing aku. Mati pula tu. Memang tak langgar pun. Nak cakap macam mana? Jangan nak tipu lah. Takkan nak tipu lagi. Mati tau kucing tu. Tak tanam. Tak tanam dah. Awak yang tanam? Tak, mak yang tanam. Asal ketawa-ketawa? Habis, tak, dah mati. Nak buat macam mana? Tak kena ganti balik. Ni macam mana ni? Awak mengaku ke tak? Tadi cakap tak langgar, ni langgar. Lepas tu cakap dah tanam. Lepas tu tanya, mana satu ni awak ni? Kuning lah, tak tahu nak jawab. Baik.
Cakap dengan saya terus Tak terang. ngaku, tak ngaku. Tu bukan kucing awak lah. Bukan. Tu macam- kucing orang lain. Awak kerja cikgu kan? Bukan. Betul tak? Ini ke contoh kalau dah buat tak nak mengaku salah? Mulut tak boleh jaga ke? Tak ada, betul lah. Dah lah kucing kesayangan saya. Saya jaga dia daripada kecil. Lepas tu mati awak tak bagi tahu. Paling tak awak bagi tahu saya, tak adalah saya marah sangat. Kita hidup berjiran, jiran bermuafakat. Habis nak kena ganti ke? Memang ya, saya dah langgar. Terlanggar. Tak perasan. La ilaha illallah, baru mengaku cikgu. Saya marah sangat sebab cikgu tak mengaku sekarang, baru cikgu mengaku. Sedih lah saya cikgu. Tak apa perasan. Memang Nak okey. pergi kedai. Ya, saya tak kisahlah cikgu tak perasan. Tapi cikgu cakaplah dengan saya, ni pemilik kucing tu. Alah, bukannya bermati pun kucing kau tu. Mati aku ganti 10. Ini hak saya untuk menjaga kucing tersebut. Suka hati saya lah nak sedih ke tak nak sedih. Tapi yang saya sedih, perangai awak macam ni. Dah buat tak nak mengaku, berdolak dalik lagi. Malu tahu tak? Malu. Mulut kau tak jaga. Apa mulut-mulut? Alah. Sekarang dah langgar kucing orang, buat tak tahu. Lepas tu tak ada sikap bertanggungjawab. Dah tak nak pergi bertanggungjawab lah. Nasib baik tak letak dekat rumah kau kucing tu. Apa kalau ni cakap aku engkau ni contoh ke? Berapa kali saya tekankan Cik Noor, apa saya marah nanti cakap dengan suami. Cik Noor marah je, suami pun tak marah. Awak cakap dengan suami awak cakap sebab memang salah awak kan. Kalau buat salah memang patut kena marah. Mana boleh dibiarkan begitu saja. Awak kalau anak murid buat salah, awak marah juga kan? Mak, tak tahu. Yelah, salah. Habis tu apa nak buat ni? Dah mengaku salah ni. Habis nak buat macam mana, tak ada nak beli kucing lain. Tak kisah, ganti. Saya nak ganti. Macam kucing tu juga yang awak langgar. Apa? Mana nak cari pula kucing tu bila dah mati? Awak, saya tak boleh terima. Awak dah langgar. Tak apa. Jodoh. Bayar duit boleh? Tak ada. Saya tak mau duit. Saya banyak duit lah. Macam mana saya susah hati bila kucing saya mati. Macam tu saya nak susahkan cikgu. Begitu. Cari kucing yang sama dengan kucing saya. Nanti lah tak sempat. Balik sekolah dah lambat. Mana nak cari kucing? Cari kucing tu juga. Macam mana saiz dia, bentuk mata. Sekolah tinggal ayah je nak rehat kat rumah. Mendengar dia betul nak suruh ganti kucing pula. Amboi. Rehat dia yang dia fikir. Kita punya susah hati dia tak fikir langsung. Saat tak kira Ahad ni korbankan cuti cikgu tu. Cari kucing yang sama dengan kucing saya datang rumah. Yelah, kita cari. Janji. InsyaAllah. Janji ditepati. Ingat, tahu tema hari kebangsaan kita? Tahu. Apa? Janji ditepati. Macam tu lah kata Perdana Menteri kita, janji ditepati. Apa nak dia masuk Perdana Menteri pula ni nak tanya pasal kucing, nantilah beli kucing. Betul ni, janji. Cakap, janji ditepati. Nak cakap janji ditepati. Mengangnya aku. Orang ni tak kerti bahasa Melayu. Janji ditepati saya reti bahasa Melayu. Janji ditepati. Cakap. Janji ditepati. Macam tu. Lega hati saya. Nanti kita salam Abang Zulkifli bin Muhammad Hamdi ya. Yeay, kenal. Memanglah kenal. Dia yang suruh buat panggilan hangit ni. Benci lah. Tak tahu, tak suka, tak dengar. Ini siapa ni? Saya AG. Tak suka ingatkan tuan punya kucing. Mati-mati aku ingat tuan punya kucing. Mati aku kena ganti kucing pulang. Sudah. Janji ditepati. Kau ajar. Kita lihat. Siapa yang call? Sekarang ni cik terima panggilan ke cik yang buat panggilan ke mahkamah ni? Oh, mahkamah. Ni panggilan pada mahkamah mana? Daripada mahkamah Melaka. Ada apa urusan ni buat panggilan ke sini? Oh, bukan saya yang call. Kamu yang call. Saya yang call? Saya kat sini pun terima panggilan. Oh, maknanya tak ada siapa yang call lah ni. Ada hantu call ke? Manalah saya tahu. Saya kat sini yang punyi saya angkat lah. Cik terima sini ada apa ni? Saya pun tak tahu kenapa orang call saya. Saya angkat lah orang call saya. Oh, ada orang call cik. Dia call dia suruh. Dia kata daripada pegawai. Apa ni? Betul dia suruh tekan. Saya tekan lah. Okay, macam ni cik. Siapa yang maklum kepada cik tu? Operator ke pegawai daripada Mata Masjid? Saya tak tahulah. Saya rasa ni kot.
Ada jin ke? Tiba-tiba dia call saya, dia bagi tahu. Dia cakap tiba-tiba dia daripada mahkamah kepala otak dia lah. Ni siapa ya? Telefon. Dia telefon. Dia suruh saya tekan nombor. Saya tekanlah nombor. Kenapa tu? Tak tahulah, gila kot orang tu. Dia orang ke jin dan Encik? Saya pun confused macam mana. Saya pun tak tahulah. Mungkin orang tu bodoh kot. Yelah tu kot agaknya. Encik pun bodoh juga ke macam orang tu? Cik yang bodoh sambung kat sini buat apa? Saya pula yang dibodohnya. Engkau dengan kawan-kawan kau sama bodoh kan? Cik yang bodoh lah sambungkan ke sini buat apa? Tak, kenapa ni? Kenapa? Ada hal apa ni? Tiba-tiba cakap pasal bank ni, kenapa? Pasal bank? Peguam kau, peguam mana? Peguam? Mana peguam? Tadi kau cakap peguam sekarang lain pula. Siapa cakap peguam? Cik saya sini cakap pejabat mahkamah. Mahkamah tak ada peguam Mahkamah yang mana ada peguam kat sini? Habis tu bodoh betul lah. Betul lah peguam. Dah duduk mahkamah jadi peguam lah. Takkan jadi banduan pula. Saya je, saya baca tak habis bukan peguam. Alah, samalah. Ada peguam kan dekat mahkamah? Saya bukan peguam. Ada ke tidak dekat mahkamah peguam? Memanglah. Bodoh ada kun. Cakap lah ada. Yang bodoh tak masa cakap nak bodoh-bodoh sikit lah yang. Memang bodoh lah. Okey, sekarang ni cerita dah apa? Okey. Mula balik. Apa? Nak cakap apa? Nak suruh transfer duit? Nak suruh transfer duit? Banyak sangat duit ke? Banyak. Berapa banyak kau nak? Berapa banyak cik ada? Berapa banyak kau nak? Banyak cik ada, saya dah dulu. Adalah RM10. RM10? Banyaknya. Orang macam kau bagi RM1 pun terima. Ya ke? Miskin. Serius lah. Memang serius lah. Kalau saya dewakan sikit duit saya kat cik boleh ke RM10? Kesian. Kat situ nak makan pun tak boleh sempat. Terima lah. Alhamdulillah ada orang baik pagi-pagi buta ni rezeki murah. Yalah. Cepatlah. Aku bagi nombor akaun, kau transfer. Cik dah lama buat kerja macam ni, cik? Aku pula buat kerja macam ni. Engkau ke aku yang buat kerja menipu orang ni? Cik lah tipu saya. Aku tipu kau? Ayolah kelakarnya. Telefon saya. Telefon saya, cik lah tipu saya. Habis tadi yang call aku tu suruh sambung dekat pegawai kepala buta tu apa? Mana dah saya tahu cik ni. Cik yang telefon. Cik yang bodoh. Okey, sekarang ni nak cerita apa? Okey, sekarang ni daripada mana pegawai ni? Peguam Okey, peguam. Okey, kenapa? Bukan peguam. Cik ni kenapa? Cik pekak ke macam mana? Apa? Pegawai apa? Bank? Apa? Saya sendiri pejabat mahkamah. Mahkamah. Okey, betul kenapa? Nama saya Khairul. Nama cik kan saya tak tanya pun nama cik lagi. Tadi tanya nama. Bodoh betul lah kau ni. Bila masa saya tanya? Tak tanya juga. Itulah korang ni bodoh nak menipu tak kerti. Cik tu dah lama buat kerja macam gini. Aku scammer tipu orang. Yes. Lawak lah korang ni. Okey, cepatlah. Daripada peguam. Peguam lagi salah. Hello? Aisyah ada, Aisyah? Siapa ni? Siapa ni? Ni bukan nombor dia? Ni siapa? Awak telefon saya. Saya dah tanya awak siapa. Yelah, tapi saya nak cakap dengan Aisyah. Saya tak nak cakap dengan Encik. Ya, astagfirullahaladzim. Encik ni siapa? Encik ni siapa? Sekarang ni Encik yang telefon saya. Encik kenal diri dululah. Saya memang kenal dia. Dia pun kenal saya. Tapi saya tak kenal Encik. Sekarang ni saya kenal dia. Awak siapa? Encik kenal dia. Dia siapa? Encik siapa dulu? Saya tanya, Encik ni siapa? Encik siapa? Saya nak tahu Encik siapa. Encik siapa? Saya pun nak tahu Encik ni siapa. Dia bagi saya nombor ni. Encik ni siapa? Tak, saya siapa-siapa pun tak apa. Tapi Encik siapa? Saya siapa-siapa pun tak apa. Encik siapa? Cik, saya nak cakap dengan Aisyah. Apa masalah Encik? Tak, Encik apa masalah Encik pula? Apa masalah saya? Masalah saya nak tahulah Encik ni siapa. Yalah, Encik ni siapa? Boleh cakap, tapi Encik kenal dia. Encik ni siapa? Saya kawan dia lah. Lah, kawan dia siapa? Tapi Encik ni siapa? Encik ni siapa? Saya nak tahulah Encik ni siapa. Saya ada hal penting nak cakap dengan dia. Awak cakap lah, saya pun hal penting juga. Kalau awak cakap dengan saya pun hal penting juga. Saya nak tanya esok dia free tak? Kenapa? Saya tanya je. Itu Encik ni siapa? Saya nak tahu juga. Kalau saya beritahu dia pun, Encik ni siapa? Yelah, saya nak tanya dia free ke tak. Yang Encik ni siapa nak tanya saya balik? Bagi tahulah Encik siapa.
Dia nak jerit-jerit pula. Dan telefon tu boleh lah dia. Habis tu? Habis tu? Sekarang nak tanya. Lu ni siapa? Lu siapa ber? Siapa? Lu ni siapa dengan Aisyah? Apa hal? Gua siapa-siapa tak apalah. Sekarang ni gua nak cakap dengan Aisyah bukan dengan lu. Alah, lu siapa yang nak cakap pun? Alah, lu siapa? Lu ni siapa? Gua siapa lu jangan tahulah. Lu tu siapa? Gua tanya sekarang. Gua pun tak tahu gua siapa. Masalah. Habis tu lu nak jumpa? Jumpalah, jomlah. Okey, jom, tak ada masalah. Kat mana? Lu cakap kat mana? Lu ni siapa? Lu siapa? Tanya gua apa siapa? Lu siapa? Lu telefon gua, lu tanya gua